Sambungan video projek restore kita daripada benyai sampai macam keluar kilang. Korang stay tune, follow aku, jangan lupa komen, share video. Kalau korang nak tengok progres daripada benyai motor ni sampai macam keluar kedai, geng. Kita dah cabut kita punya cover set, tapi aku tak sempat untuk rakam video tu. Jadinya kita akan buka daripada meter membawa ke belakang, geng. Kita kena buka part by part dan kumpulkan barang satu persatu. Jangan sampai korang hilangkan walaupun sekecil-kecil sekali. Kalau dah hilang memang bisa, geng. Geng, kita tengah proses buka motor ni. Lerai kan, casing semua kita dah. Tajur sikit dia untuk buka. Proses lerai, geng. Kita nak buat full restore. Inilah hasil bila kita dah siap lerai, body semua kita asingkan. Kita asingkan siap-siap yang mana kita nak recon balik. Skru, sub ni semua kita akan recon balik. Hose ni pun kita akan recon balik, geng. Jangan terkejut Handle kita akan buat kalori balik. Casing kita nak main silver, lantai silver, arm, fork semua silver. Okey, geng. Lepas tu kaliper depan belakang ni kita akan buka, kita akan masuk kalori balik. Dia punya bracket pun kita akan cover casing ni pun kita akan recon, geng. Kick starter ni kita akan celup hijau balik. Dan ni brake pun kita akan celup balik hijau. Cat magap belakang ni pun kita akan celup balik warna hitam. Anting-anting ni pun kita akan recon balik, celup balik. Ini kita dah asingkan part mana hitam. Carburetor ni kita akan wet blast balik. Okey, yang mana part yang mana ni kita akan asingkan siap-siap. Body semua kita akan masuk color original balik, PU, geng. Macam ni lah, geng. Kita akan asingkan siap-siap part mana kita nak recon, part mana kita nak hantar celup. Part-part plastik biasanya kita akan recon balik. Mana kita tengok keadaan dia masih boleh diselamatkan ataupun tidak. Kalau tak boleh memang beli baru, geng. Part seterusnya memang korang kena follow aku sebab part seterusnya adalah proses kita masuk color baru dan proses pemasangan pula. Tanduk rusa ni semua kita akan powder balik. Okey, korang nantikan part